Kita kehadiran Datuk di Dangwangi setelah Okey, Assalamualaikum dan terima kasih. Apa yang lihat hari ini, di mana situasi hari ini, himpunan ni di mana pihak polis dah tahan lebih kurang 16 orang, tak silap saya, rakan-rakan dan sahabat saya, di mana kita lihat situasi politik negara kita, khususnya pemimpin parti politik perlu cari satu jalan penyelesaian berkenaan isu kuil ataupun tokong, termasuk tokong Cina. Kuil lah, tokong tak banyak dia. Kuil Ya, tokong pun ada juga. Jadi apa yang perlu buat hari ini, pemimpin negara perlu cari satu solusi. Perlu duduk semeja dengan pemimpin parti politik kaum India untuk cari satu jalan kaedah bagaimana kita nak stop, hentikan pembinaan kuil ni di tanah-tanah reserve kerajaan dan sebagainya. Jadi perlu ada satu kata putus dan perjanjian dalam perkara ini. Dan kalau perkara ini dari hari ini kalau kita tak atasi, saya yakin sangat lagi 5 tahun lagi 5 atau 5 tahun ke atas kemungkinan besar akan berlaku satu rusuhan kaum dalam negara ni lebih dahsyat daripada 13 Mei. Kita khuatir, kita tak naklah perkara ini berlaku. Jadi kita pemimpin negara kena cari satu solusi. Kita lihat parti MRC adalah parti yang mewakili kaum India dalam negara ini, dan parti-parti lain tak banyaklah. Khususnya MRC adalah parti yang tertua dalam negara ini, perlu duduk semeja, cari satu solusi bagaimana kita nak hentikan pembinaan kuil kawasan-kawasan tanah kerajaan dan tanah individu lain tanpa kebenaran. Dan kita perlu ingat kaum India di mana zaman British mereka duduk di kawasan estate. Di kawasan estate ni zaman British mereka dah bina kuil untuk kaum India supaya mereka duduk estate. Mereka sebenarnya tak dapat keluar, nak keluar pun sebulan sekali. Termasuk juga mereka adakan macam panggung wayang yang skrin besar tu supaya mereka leka duduk dalam estate saja. Dan hari ini kerajaan perlu kaji estate-estate yang sedia ada ni banyak yang dah jadi kawasan pembangunan, perumahan dan sebagainya. Dan yang tinggal berapa kerat estate ni semua dipenuhi dengan warga asing, di mana orang Indonesia khususnya yang bekerja di ladang-ladang estate ni. Apabila kaum India keluar daripada estate, dah tentu mereka akan cari tempat ganti untuk membina tokong mereka di kawasan baru. Apabila andai kata contoh satu estate katakan ada 300 orang. Bila mereka keluar, mereka berpecah jadi serpihan. Bila jadi serpihan, itu yang disebabkan itulah kuil ni wujud banyak. Kan? Ini yang perlu hari ini kerajaan perlu kaji dan cari jalan macam mana nak selesai isu melibatkan kuil khususnya. Jadi saya harap pemimpin parti politik, tak kira maupun pembangkang ataupun kerajaan, perlu duduk semeja dalam perkara ini, cari jalan penyelesaian. Sebab apa? Pemimpin parti politik tak berani buka mulut. Sebab apa? Kalau melibatkan isu sensitif macam ni, bila buka mulut tak akan dapat undi. Undi akan hilang. Jadi mereka perlu duduk semeja. Dan saya syorkan kerajaan supaya wujudkan satu jawatan kuasa khas untuk menangani isu kuil dan tokong ni. Jadi pembangkang pun perlu duduk dalam jawatan kuasa tersebut. Okay. Baik.